biasanya kalau kita nak ukur satu permukaan ke ataupun kita nak ukur dinding ke apa jenis kita nak ukur lah, kita akan pakai pita pengukur macam ni. Okey, untuk jenis pita pengukur macam ni pun dia ada kepanjangan dia. Lebih kurang panjang dia 8 meter ataupun 10 meter. Tapi kalau untuk permukaan yang luas, macam mana korang nak ukur? Jawapan dia senang je, korang boleh pakai measuring wheel macam ni. Okey, yang ini korang gunakan kalau korang nak ukur permukaan macam padang bola ke, rumah ke, kebun korang ke, korang nak ukur kan tanah tu berapa luas dia, korang boleh pakai yang ni je. Okey, yang ni disertakan sekali dengan meter kat sini lah. Yang korang boleh pakai. Jangan risau, untuk kepanjangan ni lebih kurang panjang dia 43 inci. Korang boleh panjangkan kat sini je, korang pusing-pusingkan dia je. Okey, ini adalah panjang dia. Okey, ini adalah panjang dia. Okey, yang ini kan fungsi besi ni sebenarnya untuk kalau korang nak letak macam ni. Ukur je macam ni. Lagi senang. Okey, korang nak dapatkan terus saja datang ke One Stationery.